أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Malam ni kita masuk tajuk jamak muzakkar salim. Bab 12 jamak al-muzakkar as-salim. Sebelum tu kita tengok kalimah isim. Dalam bahasa Arab ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad sudah pun kita lalui. Musanna pun sudah. Sekarang ni kita masuk berkenaan dengan jamak. Jamak untuk isim ada 3 jenis. Core dia lah. Yang besarnya. Satu dinamakan jamak salim. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga isim jamak. Ejaan dia, cara baca dia, jamak salim, jam'un salim. Kalau nakirah lah kan. Kalau ma'rifah, al-jam'u as-salim. Kalau jamak taksir, gabungan secara idhafah, jam'u taksirin. Jam'u taksirin. Kalau nakirah, kalau ma'rifah, sini kita masuk alif lam. Jam'u at-taksir ataupun jam'un mukassarun. Al-jam'u al-mukassar. Al-jam'u al-mukassar. Isim jamak juga dalam bentuk idhafah. Ismu jam'in kalau nakirah. Kalau ma'rifah, ismu al-jam'i. Ismul jam'i. Apa dia ni? Kita ada perkataan seperti muslimun. Setiap isim mesti ada jamak. So, jamak dia muslimuna. Kita ada perkataan rajulun. Jamak dia rijalun. Yang ni makna dia muslim, orang muslim. Yang ni makna lelaki. Yang ni qaum. Qaum. Satu qaum. Satu qaum kalau jamak dia banyak qaum. Aqwamun. Bentuk jamak seperti ini kita panggil jamak salim. Jamak yang sejahtera, jamak yang sihat, jamak yang tak rosak. Apa yang tak rosaknya? Tengok bentuk dia tu. Bentuk mufrad dia tu masih kekal. Ada min, sin, lam, mim. Kekal bentuk yang sama, harakat yang sama. Cuma tambahan waw nun sahaja. Bagi perkataan rajulun, lelaki. Jamak dia tengok dalam kamus diberikan rijalun, lelaki-lelaki. Lebih daripada 2 orang. Kalau melebihi 2 orang, rijalun. Tengok bentuk dia, harakat dia pecah. Jim tu selepas dia ada alif. Baris ra pun dah ditukar kepada baris bawah. Jim pun ditukar kepada baris atas. Jadi dia sudah broken. Sudah pecah. Bentuk asal dia, bentuk tunggal dia ni, bentuk mufrad dia ni pecah. Jadi nama dia jamak taksir. Jamak pecah. Satu lagi kalimah seperti qaum. Ramai, jamak. Makna dia tu jamak.
tapi lafaz dia tu mufrad. Qaum, tak mungkin kita kata satu individu tu qaum. Qaum mestilah terdiri daripada banyak individu, barulah jadi qaum. Jadi qaum tu sendiri isim jamak. Dia isim, makna dia jamak. Makna dia mesti melebihi dua orang kan, membentuk satu qaum. Tapi lafaz dia tu mufrad. Lafaz dia mufrad. Maknanya kalau jamak dia, ini satu qaum, ini satu qaum, satu qaum, satu qaum, jadilah jamak kan. Banyak qaum. Jadi dia punya jamak aqwam. Sini isim mufrad biasa kan. Ini isim mufrad biasa, ini isim jamak. So jamak diberikan aqwam. Ini pun bentuk dia pecah. Mufrad ni bukan makna seorang tahu. Makna dia punya bentuk satu ni, lawan mufrad ni ialah jamak. So bentuk dia mufrad tapi makna dia jamak. Aqwam ni jamak taksir. Ada tambahan hamzah, qaf yang baris atas jadi baris mati. Ada tambahan alif lagi. Waw di sini mati, di sini hidup. Jadi ini pun jamak taksir. Satu lagi muslimatun. Seorang wanita Islam. So jamak dia muslimatun. Wanita-wanita Islam. Ini pun jamak salim. Masih lagi jamak salim kerana bentuk mufrad dia masih kekal. Baris pun masih kekal. Masih kekal. Ada tambahan alif ta sahaja. Di sini ada tambahan waw nun. Bentuk yang ini untuk perempuan. Ini jamak salim kan. Oleh kerana yang ini lelaki, kita tambah sini, kita tambah muzakkar. Yang ini kerana perempuan, jadilah jamak muannas salim. Yang ini jamak muzakkar salim. Jamak, yang ini jamak muzakkar. Ini saya guna Z. Yang ini ikut bacaan asal ya, muzakkar. Itu muzakkar. Yang ini jamak muannas salim, yang ini jamak muzakkar salim. Yang ini jamak muannas salim. Jadi yang ini kita pecah dua lah kan. Satu muzakkar, satu muannas. Okey, kita baca. Pembahagian jamak. Dalam kalam Arab, dalam bahasa Arab, kata nama yang bilangannya melebihi daripada dua. Mesti lebih daripada dua. Sebab kita ada mufrad, musanna dan jamak. Lebih daripada dua, jamak. Dipanggil jamak. Bahasa kita jamak. Bahasa Arab mati, jam'un. Bahasa Melayu kita kalau biasanya, kalau di Melayu kan tu, sebutan yang mati tu dia hidupkan. Payah nak sebut dalam bahasa Melayu. Payah nak sebut, sukun. Dengan kata lain, jamak bermula dengan bilangan tiga. Maknanya tiga ke atas lah. Tiga ke atas. Bentuk jamak terhasil sama ada dengan penambahan huruf tertentu kepada bentuk mufrad. Yang ni kan kita kata muslimun, kita tambah waw nun. Ataupun muslimatun, kita tambah alif ta dengan buan ta marbutah. Atau terhasil dengan binaan yang tersendiri ni maksudnya jamak taksir. Yang ni kita tak boleh tambah apa-apa. Yang ni jamak yang terhasil dengan binaan yang tersendiri ni hanya boleh diketahui melalui kamus yang kita namakan dia sebagai jamak taksir.
Oleh itu, jamak terbahagi kepada 3 jenis, iaitu jamak salim seperti muslimun, muslimuna dengan muslimatun. Jamak taksir seperti rijalu, lelaki-lelaki. Isim jamak seperti qaum. Dia sendiri jamak. Walaupun dia boleh dijamakkan lagi. Okey, kita tengok satu persatu, bermula dengan jamak salim. Jamak salim kategori kata nama muzakkar dan muannas yang terbentuk hasil daripada penambahan huruf-huruf tertentu. Ni yang kita maksudkan ialah waw, nun dan alif ta. Pada akhir kalimah mufrad dengan mengekalkan bentuk mufrad, dinamakan jamak salim. Salim makna selamat, tak rosak. Kalimah jamak terbahagi kepada 2. Yang ni yang kita bahagikan, jamak salim terbahagi kepada jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Pertama, jamak salim yang melibatkan muzakkar, lelaki dalam maksudnya dalam tata bahasa lah, bukannya lelaki yang semua ada kemaluan lelaki yang bukan muannas, dinamakan jamak muzakkar salim. Baik, ungkapan Arab dia, kita start dulu dengan jamak, kemudian muzakkar, kemudian salim. Ada 3 kalimah jamak muzakkar salim. So cara baca dia, kalau nakirah kan, jam'u muzakkarin, so kita idhafahkan. Kemudian sifat salim ni milik jamak. Jadi dia punya baris ni sama dengan yang ini. Dhammah. Jam'u muzakkarin salim. Kalau kita makrifahkan jadi jam'ul muzakkari. Tak adalah tanwin sini kan. Yang ni memang hilang tanwin kerana idhafah. Yang ni hilang tanwin kerana masuk alif lam kan. So dia dah masuk alif lam di sini kerana yang ni sudah pun makrifah kerana diidhafahkan kepada muzakkar yang makrifah. Jadi sifat salim ni milik jamak. Jamak tu sendiri yang tak rosak, bukannya muzakkar tu yang tak rosak. Okey, satu lagi bentuk kita gunakan sifat, semua sifat. Jam'un muzakkarun salimun. Kerana bentuk kata muzakkar ni dia bentuk kata sifat. Setiap bentuk kata sifat kadang-kadang dia boleh bermakna teknikal. Macam kes kita sekarang ini, masalah teknikal. Mana masalah muzakkar dalam tata bahasa. So, kita boleh jadikan dia sebagai isim seolah-olah seperti isim yang sudah kehilangan makna sifat dia. So, bila dia sudah hilang makna kesifatan dia, so kita jadikan dia sebagai isim biasa. Bila isim biasa, kita boleh idhafah lah. Kalau kita masih lagi menganggap dia ada makna kata sifat, so bentuk gabungan dia mesti secara sifat. Jam'un muzakkarun salimun. Jadi kita perhatikan baris yang diberikan oleh kitab. Kadang-kadang bentuk macam ni. Kadang-kadang bentuk macam ni. Yang ni kalau kita nak makrifahkan, masuklah alif lam semua. Al-jam'u al-muzakkaru as-salimu. Makna sama saja dengan yang ni. Sama ada kita nak berbaris macam ni ataupun kita berbaris macam ni. Yang kedua, yang melibatkan perempuan. Salim. Kedua, jamak salim yang melibatkan perempuan dinamakan jamak muannas salim. Ungkapan Arab dia macam mana? Sama dengan yang tadi. Dalam bentuk idhafah. Jam'u muannasin. Ini mudhaf ilaih. Sifat ni milik jamak. Jadi, dhammah sama-sama dhammah. Yang ni tak ada tanwin kerana idhafah. Yang ni, oleh kerana dia nakirah, oleh kerana yang ni masih lagi nakirah, maka ini nakirah. Kalau kita masukkan alif lam, kalau idhafah yang pertama ni tidak boleh dimasukkan alif lam. Jam'u al-muannasi. Yang ni kata sifat. Oleh kerana dia menyifatkan yang ni, maka baris dia nak kena sama dengan yang ni. Bukannya dengan yang ini. Okey, yang ni bentuk idhafah kan? Cara kita nak
masukkan baris ataupun cara kita nak tulis. Yang kedua, cara kita gunakan cara mausuf sifat. Yang ini mausuf, yang ini sifat. Sifat nombor satu, sifat nombor dua. Jamak yang macam mana? Dua sifat jamak. Jamak yang macam mana? Mu'annas. Jamak yang macam mana lagi? Yang salim. So, kalau kita masuk ke alif lam, al-jam'u al-mu'annasu as-salim. Kenapa dinamakan salim? Kalimah ini dinamakan salim kerana bentuk mufradnya masih selamat. Walaupun telah ditambah dengan suku kata tertentu, yakni ditambah waw nun dan juga alif ta. Hal ini sesuai dengan makna salim, iaitu selamat ataupun sehat ataupun tidak rosak. Okey, kadang-kadang kita jumpa dalam nas ataupun teks tata bahasa, dia bukan guna cara macam ni. Ni guna cara kata sifat, salim. Satu lagi guna cara isim dia, masdar dia, salamah. Salamatun, keselamatan, keadaan selamat. Jamak ini juga dinamakan dengan nama jamak salamah. Kita guna secara idhafah. Jam'u salamatin. Yang ini bukan kata sifat. Ini memang benar-benar isim. Yang tadi ada unsur-unsur kata sifat. Sebab itulah belah sini kita buat bentuk kata sifat. Yang ni kita buat bentuk isim tulen. Jam'u salamatin untuk nakirah. Kalau makrifah kita masukkan alif lam untuk yang sini. Jam'u as-salamah. Jam'u salamati. Ataupun satu lagi makna sehat ni ialah sahih. Yang sahih, sahihun, sahihun, sehat. Kalau bentuk masdar, penyihatan, keadaan menjadikan sehat. Jamak tashih, jamak yang disehatkan, maknanya yang dikekalkan bentuk dia. Macam tu. Ini pun sama dengan salamah. Salim tu jadi salamah. Makna salim sama dengan sahih. Jadi, masdar sahih ni tashih. Sahha, sahhaha, yusahhihu tashihan. Idhafah jadi jam'u tashihin. Kalau guna makrifah, jam'u tashihi. Ada alif lam. Saya sengaja tulis ni sebab ramai yang confuse. Belajar bahasa Arab tinggi-tinggi masih lagi tak boleh membezakan penggunaan istilah. Wallahu a'lam bis-shawab.